Pernah tak terkencing sedikit ketika batuk, ketawa dan bersin? Itu mungkin tanda incontinence urine, iaitu hilang kawalan pundi kencing. Incontinence urine ialah keadaan kencing terkeluar tanpa kawalan. Ini boleh berlaku kepada para lelaki dan wanita dan ini menjadi semakin biasa bila usia dah meningkat. Kita ada 5 jenis incontinence urine: stress incontinence, urge incontinence, overflow incontinence, functional incontinence, mixed incontinence. Stress incontinence berlaku bila tekanan kat abdomen semakin tinggi. Untuk urge incontinence pula, dia akan rasa nak kencing tiba-tiba dan tak sempat nak tahan, dia dah mula meleleh dah. Untuk overflow incontinence pula, dia akan sentiasa rasa pundi kencing tu penuh dan meleleh sedikit. Untuk functional incontinence, ini berlaku bila you tak sempat pergi ke tandas dan dia mula terkeluar. Untuk mixed incontinence pula, ia adalah gabungan 2 atau lebih jenis incontinence. Biasanya stress dengan urge incontinence. Antara faktor-faktor incontinence adalah proses penuaan, masalah saraf otot, masalah prostat, penggunaan sesetengah ubat, makanan dan jangkitan kuman kat saluran kencing. Kalau ia mengganggu rutin harian anda ataupun berlaku terlalu kerap, jangan senyap. Jumpa doktor anda kerana ia mungkin salah satu tanda masalah kesihatan yang lebih serius. Jangan melengah-lengahkan berjumpa dengan doktor. Stay informed, stay healthy. 最近是不是总是觉得疲惫、没动力，甚至性欲下降？小心，这可能是睾酮低下 （low testosterone） 的信号哦。睾酮是一种对男性来讲很重要的激素之一，它在精力、情绪、肌肉的成长，甚至性欲上都有关键的作用。但随着年龄增长，睾酮水平会自然的下降，对一些人来说呢，会导致精力减少、容易疲惫、脑雾、情绪波动，甚至会导致性欲减少。但别担心，睾酮替代疗法 TRT 是一种能够帮助恢复激素水平的治疗方法。它有很多形式，比如凝胶、贴片或注射。当睾酮水平恢复到平衡的状况后，你可能会发现自己比较有活力，没有这样容易疲惫，身体更强壮，甚至可以找回原本的自信和男性雄风哦。但 TRT 并不适合每一个人哦。想知道自己是否适合 TRT 吗？那先找专业医生评估哦，不要盲目的跟风。最后呢，睾酮并不是越高越好，关键是要平衡。留言告诉我您的疑问，或关注我，了解更多男性健康知识，掌握您的健康从知识开始。Sekiranya anda kerap terkucil tanpa anda sedar, jangan ingat adalah faktor usia tau ataupun benda yang biasa. Kadang-kadang ia boleh disebabkan oleh faktor jangkitan yang dah lama. Incontinence ni adalah satu keadaan di mana anda mungkin hilang kawalan terhadap aliran kencing anda. Mungkin disebabkan oleh faktor otot yang lemah, saraf yang lemah ataupun saluran kencing yang bermasalah. STI ataupun transmitted infection merupakan penyakit kelamin. Contohnya adalah gonorrhea ataupun chlamydia. Dua-dua bakteria boleh memberikan masalah kepada saluran kencing anda melalui keradangan. Selepas dua-dua bakteria ini dikeluarkan ataupun sembuh sepenuhnya, mungkin akan meningkatkan parut kepada saluran kencing lalu menyebabkan laluan tersebut tersumbat dan bermasalah. Apabila urethra ataupun saluran kencing menjadi sempit disebabkan parut tersebut, ia akan menyebabkan aliran kencing tidak sempurna lalu akan berbaki di dalam pundi kencing. Lama-kelamaan air kencing akan kumpul di dalam pundi kencing lalu menyebabkan ia bocor sendiri. Ini dinamakan sebagai overflow incontinence. Tapi jangan risau, keadaan ini kita boleh rawat. Bergantung kepada tahap parut tersebut, doktor boleh memberikan rawatan yang sepatutnya melalui proses dilatation, laser treatment ataupun pembedahan yang kecil. Sekiranya anda mengalami masalah kencing tak lawas, kerap bocor air kencing ataupun kencing rasa tak puas, jangan tunggu-tunggu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan dan nasihat daripada doktor. Stay informed, stay healthy. Someone show you a clean STI test and say, I'm safe, no worry. But is that really true? Especially if they had multiple partners. STI tests are helpful, but they are not perfect. Some infection take time to show up. This is called a window period. So yes, someone could test negative but still be infectious. If someone is active with multiple partners, their risk of exposure increase. Even with a clean test today, they might have been exposed yesterday. It's a timing issue, not just a test issue. Chlamydia, gonorrhea,
and syphilis, some of these can go undetected early. A false sense of security could lead to real health risks. If you are unsure, use protections. Condoms reduce the risk of most STI and help protect both partners. Open and honest conversations matter just as much as test results. Testing is important, but it's not the only answer. If someone had multiple partners, consistent protections and regular checkups are key. Stay informed, stay healthy. Lepas bersama, anda terus basuh dan fikir selamat dari STI, fikir semula. Kebersihan memang penting, tapi basuh saja tak cukup untuk nak cegah STI. Virus dan bakteria dah masuk semasa hubungan intim. Beberapa jangkitan seperti syphilis tak boleh dibasuh begitu saja. Membilas atau mencuci bahagian sulit tidak menghalang jangkitan. Basuh selepas tak cegah STI. Cara sebenar untuk kekal selamat ialah guna kondom, buat ujian kesihatan dan setia pada satu pasangan dan elak bebas. Ambil vaksin untuk HPV, hepatitis B. Ambil juga PrEP dan DoxyP. Bersihkan diri selepas bersama itu memang bagus. Tapi kalau nak perlindungan yang sebenar, ikut seperti apa yang saya cakapkan tadi. Stay informed, stay healthy. Someone asked, why does it hurt down there after having an intimate session with my partner, doctor? Let's dive into that. Well, during intimate session, if you have lack of lubrication, it can lead to excessive friction between the skin. And this will further lead into irritation, painful, and tight feeling over your genital area. And that is not a good sign. If the intimate session lasts too rough or too long, the muscles and tissues down there can become very tense and sometimes even slightly injured. The pain usually goes away within a few days on its own. Sometimes the pain can be due to an allergic reaction towards the condom or even the lubricants. But do not forget, it can also be an early sign of infection, especially STIs. It can also be due to that, so please do not forget about that. However, if there are any other symptoms like swelling, rashes or pain that doesn't go away, please seek a doctor as soon as possible so that they can do the necessary to help you out. If you want to dive deeper into this topic, please drop a comment for the next part. Stay informed, stay healthy. Saya nak kongsikan satu kisah menarik yang saya baca di majalah. Dia berkenaan dengan pasangan ni yang sudah 5 tahun berkahwin tapi masih lagi tak dikurniakan cahaya mata. Bila dah cek masalah kesuburan, dia lelaki dan perempuan tak ada masalah. Dua-dua tak ada masalah kesuburan. Apa yang kita dapatkan pasti ialah doktor yang merawat mereka tu tanya berapa kekerapan diorang bersama dalam 1 minggu dan bagaimana cara mereka melakukan sexual intercourse. Dan akhirnya, the root problem ialah cara diorang bersama itu salah. Bila lelaki hanya gesel sahaja pada kemaluan perempuan. Jadi daripada segi itu kita nampak yang betapa pentingnya education ni dalam rumah tangga. Jadi, jangan cuba berserah. Masih ada lagi banyak cara yang kita boleh ikhtiarkan. Jumpa kaunseling, jumpa doktor untuk ketahui cara untuk dapatkan anak-anak. Jangan malu, jangan segan. Stay informed, stay healthy. Everything used to be fine, but now, no matter what you try, it takes so much longer to finish, or sometimes not at all. This is called acquired delayed ejaculation. It means you didn't used to have this problem, but something had changed along the way. It can be due to stress, health conditions, certain medications, and even changes in your hormonal level. Treating it early can restore your confidence, improve intimacy, and detect hidden health issues before they get worse. Don't ignore it. The sooner you get help, the sooner you get back to enjoying life. Stay informed, stay healthy. Doktor, P-Shot ni cucuk kat mana? Nama pun P-Shot. Injek kat sini lah. P-Shot ni tak sakit pun. Biasanya saya akan ambil darah daripada lengan anda. Saya akan proseskan dalam mesin. Lepas tu kita akan dapatkan platelet rich plasma. Kemudian saya akan ambil semua tu dan suntikkan pada you punya adik. PRP ataupun platelet rich plasma mengandungi banyak bahan penyembuh semula jadi. Kita panggil sebagai growth factor, regenerative factor and healing factor. Semua tu bahan yang bagus untuk menyihatkan kembali adik anda. Bahan PRP tadi dapat membantu pengaliran darah yang lebih lancar, sensitiviti yang lebih tinggi dan juga ereksi yang lebih kuat. Sebenarnya rawatan PRP dah lama. Ramai orang kat luar sana dah pakai rawatan P-Shot untuk meningkatkan kekuatan adik ataupun meningkatkan prestasi kalau dah kurang. Nak tingkatkan hubungan intim, nak lebih puas, P-Shot adalah salah satu jalan penyelesaian. Tapi ingat, kena buat pada klinik dan juga doktor yang bertauliah. Stay informed, stay healthy. Let's be real, nobody really wants to talk about the pain.
down there. But if you are facing issues with hygiene, tightness, or infection, it might be time to consider something more serious. Is your foreskin stuck, unable to pull back fully? These are signs of a condition called phimosis, and if left untreated, it can lead to infection or even long-term complications. So, for example, some men experience frequent redness, itching, or bad odor, even after repeated cleaning. This could be due to bacteria trapped under the foreskin or on the foreskin, especially if it's hard to retract. Circumcision can help prevent these kind of hygiene issues. So for some people, circumcision is not always a culturally or religious related choice. So it really depends, and it is a personal choice that can be health related. If you are worried about pain or downtime, not to worry. Currently, circumcision is a quick and safe procedure with recovery and minimal downtime that is a lot faster compared to older methods. Most men report feeling much more confident and cleaner after. Remember, stay informed, stay healthy. Joy! Apa? Joy, ikut aku pergi mana? Ikut aku, kita pergi He Medical Clinic. Aku rasa aku nak check masalah dalaman lelaki lah. Apa? Habis tu, diorang kena check katanya tu. Dia bukan pasal benda tu je, Joy. Ya ke? Kau boleh check kesuburan, kau boleh check lemah syahwat, kau boleh check jantung, boleh cancer screening. Semua adalah kat dalam klinik ni. Ya ke? Tapi dia masih kena check katanya tu kan? Yalah, sekali lah tu. Maksudnya semua ada sekali. Kau nak check tak? Aku malu. Tak apa, kalau malu-malu nanti susah. Baik kau pergi check. Okey. Jom, aku nak pergi check. Aku nak pergi check. Habis tu nanti diorang kena check taruh-taruh kau juga lah. Yelah, check paru-paru, check semua. Bagus juga. Sebab kalau kau tu bernafas, kuat gila. Macam bernafas dalam luntur. Lagu Hings tu. Ya. Diam. Doktor. Toy, semua nampak okey je. Tapi balik ni, pastikan amalkan hidup yang sihat lah. Makan elok, tidur yang cukup dan sebagainya. Doktor ada nasihat rata-rata tak? Dia ni selalu main TikTok sampai pukul 2 pagi, doktor. Senang je, kena disiplinkan diri. Kau ni Joy, calobang aku biasalah. Kesihatan lelaki bukan bergantung kepada badan je, tapi dari tabiat buruk juga. Dapat. Aku tak sangka lah kesihatan lelaki sangatlah penting. Santai hari ni kan? Memanglah. Kau tahu ke? Apalah kau ni. Tapi kenapa doktor tak cek katanya tut? Orang dengar lah. Dah, jom balik. Adakah anda selalu gunakan pelincir ketika bersama dengan pasangan? Adakah anda cuba untuk dapatkan anak? Ingat, bukan semua pelincir itu selamat untuk sperma. Sesetengah pelincir boleh melemahkan ataupun melambatkan pergerakan sperma anda. Kalau sperma anda lemah, risiko untuk susah mendapat anak lagi tinggi. Pilihlah pelincir yang mesra, kesuburan pH yang seimbang, tiada silikon dan tidak berminyak. Langkah yang kecil tapi peluang yang besar. Pilihlah pelincir yang betul untuk memudahkan anda mendapat cahaya mata. Stay informed, stay healthy. Myth, peeing on a jellyfish stings helps. Truth, peeing on a sting can actually make it worse. Urine may trigger the stingers to release more venoms, not less. Don't use fresh water, don't rub the stings, and definitely don't use your pee therapy. First, rinse with seawater, not the fresh water. Then, remove the tentacles with tweezers or scraps gently. Next, neutralize stingers. Use vinegar or rubbing alcohol, depends on jellyfish species. Then, soak in the hot water for 20 minutes to ease pain. No pee business. Next time you are stung, rinse with seawater, use vinegar, hot water, and seek help if it is serious. Stay informed, stay healthy. Setiap sesi, kita boleh dapat 11,000 senaman Kegel. Banyak tak? Wow! 11,000! Tai, ya. Doktor kita kat klinik ni lagi. Bukan minggu lepas kita dah datang ke? Iyalah, untuk hari ni aku nak buat rawatan. Rawatan? Rawatan apa lagi? Tak apa, nanti kau tengoklah. Adalah. Okey. Hai abang. Ini ke kursi Kegel? Nampak macam kursi urut je. Kau ni. Ini bukan kursi urut, Joy. Inilah kursi untuk rawatan otot pelvik. Kursi ni boleh menguatkan punggung ke? Dia macam ni. Kursi ni, dia menggunakan tenaga elektromagnetik yang boleh menguatkan otot pelvik. Kau bayangkan kalau kita pakai rawatan ni, setiap sesi kita boleh dapat 11,000 senaman Kegel. Banyak tak? Wow! 11,000? Ya, banyak gila. Lepas tu, nanti punggung aku boleh tumbuh six pack tak? Kau ni kan aku pusing kepala kau ke belakang, kau nak? Tak nak.
Kekuatan otot pelvik ni, Joy, dia boleh membantu kita untuk mengatasi masalah terkucil, boleh menambah baikkan performance kita, boleh tahan lama, boleh juga jaga kita punya kesuburan. Banyak benda lah, Joy. Bagus lah. Kalau macam tu, aku nak try lah. Nanti lepas ni kau try. Are you suffering from fatigue and energy loss? Try taking a power nap. A power nap is typically a nap of 20 minutes duration. It is not too long, it's not too short, but just enough to help you recharge your energy. So the reason for having a 20 minutes nap is to actually prevent you from entering stage 3 of sleep, which is the deep sleep or REM sleep. So waking up during stage 3 deep sleep or even REM sleep can cause brain fog and grogginess. This is known as sleep inertia. So NASA has even found that power naps can improve alertness by 54% and performance by 34%. Plus, they reduce stress and even help boost memory. So the next time you are feeling tired or having difficulty concentrating, don't just take coffee. You can also consider having a power nap. Remember, stay informed, stay healthy. Adik kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. Saya nak kongsikan 5 sebab kenapa ia boleh berlaku. Yang pertama adalah ada 3 serangkai seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, kerana ia boleh mengganggu aliran darah ke adik kita. Yang ketiga disebabkan oleh kesan daripada ubat-ubat tertentu seperti ubat darah tinggi, ubat prostat dan juga ubat kemurungan. Yang ketiga disebabkan stres dan kebimbangan. Bila fikiran kita tak tenang, ia boleh menjejaskan keinginan dan prestasi. Yang keempat, gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, minuman yang berlebihan dan juga diet yang tak seimbang memberi efek ataupun impak yang negatif. Yang kelima, disebabkan kurang melakukan aktiviti fizikal. Alright, so senaman bantu tingkatkan tenaga dan keyakinan, jaga kesihatan, jaga gaya hidup dan kekal aktif. Stay informed, stay healthy. 你怀疑自己有梅毒吗？不要慌，这就是你应该做的。如果你发现无痛溃烂、皮疹或淋巴肿大，这可能是梅毒的征兆，要马上行动。不要只依靠网上的资讯，只有正规的检测才能确认。如果发现以上症状，你必须去诊所或医院抽血检查，过程快速、安全也很保密。好消息，梅毒是可以用抗生素轻易治疗的，尤其是在早期，越早越好。预防未来感染，记得使用保护措施，并定期体验，不要忽视身体的信号。Stay informed, stay healthy. Hai, Assalamualaikum. Saya Toy Nizam, Toy daripada AF6 dan juga kumpulan HyperX, seorang pemain angklung dan juga seorang pemain Joy the Puppet. First datang, kita tengok Medical Clinic ni dia agak eksklusif lah. Dia macam orang mesti tahu pasal fokus pada kelakian, kesihatan lelaki, dalaman, keadaan dekat sini cantik, staff-staff pun okey, semua best-best, doktor pun best, sporting juga untuk kita share apa-apa masalah dalaman kita ke apa ke, boleh berinteraksi direct dengan doktor. Itu yang bagus ni. Pengalaman treatment kat sini pun terbaik juga sebab tak pernah mengalami kat luar. Kat klinik-klinik lain memang tak ada, tak jumpa. Doktor pun senang berbincang, senang faham. Jadi kita dapat interaksi yang bagus dan mesin-mesin kat sini yang diperakui lah memang dahsyat. First model kalau tak salah saya lah daripada Jerman. Jadi alatan-alatan ni pun saya tak pernah jumpa dan tak pernah cuba kat luar juga. Bila kita dapat buat macam shockwave, kursi Kegel tu memang bagus. Lepas tu ada peningkatan lah kat situ, dapat rasakan lah. Korang berjaga sampai pukul 3 pagi. Korang terus minum 3 cawan kopi untuk terus terjaga. Baru rasa segar sikit. Tapi cukup ke? Kafein cuma tipu otak untuk terus rasa berjaga. Tapi ia tak gantikan tidur yang nyenyak. Macam letak plaster kat kaki yang patah je. Terlalu banyak kopi boleh menyebabkan korang rasa berdebar-debar, rasa cemas, perut tak selesa dan susah fokus. Dan otak masih lagi silap sebab korang masih kurang tidur. Hutang tidur yang kronik dan kopi yang berlebihan boleh rosakkan jantung, lemahkan imuniti dan kacau mood korang. Senang cerita, badan korang macam jalan atas asap je. Minum kopi biarlah sederhana. 1 atau 2 cawan, bukannya sampai 5 cawan. Tapi penyelesaian sebenar, tidur yang cukup, Take 5 pun membantu. Tapi tiada yang boleh menandingi tidur yang berkualiti. Stay informed, stay healthy. Kalau anda jenis duduk setengah jam scroll TikTok dalam tandas, video ini untuk anda.
Duduk lama atas mangkuk tandas beri tekanan berlebihan pada saluran darah di dubur. Lama-lama, urat tu boleh membengkak dan terbentuklah buasir. Tanda awal, gatal, sakit masa buang air atau keluar darah sedikit. Kalau dah melarat, boleh rasa benjolan keluar dari dubur. Ramai buat sebab suka bawa telefon, TikTok, merokok atau jadikan tandas macam bilik rehat. Ingat ya, tandas bukan co-working space. Tip mudah, masuk tandas bila betul nak. Jangan duduk lama. Tinggalkan phone kat luar, lagi cepat, lagi sihat. Buasir bukan perkara yang memalukan, tapi boleh jadi sangat sakit kalau dibiarkan. Jadi, jangan duduk lama-lama dalam tandas. Stay informed, stay healthy. Tak semua sakit lutut itu biasa. Kalau sakit lutut berlarutan sehingga lebih daripada 2 hari, itu bukan sekadar sakit biasa, tapi itu adalah signal kepada badan kita untuk dapatkan rawatan. Kalau korang nampak lebam atau bengkak pada lutut, itu tanda yang jelas yang korang kena jumpa dengan doktor. Bukan setakat letak ais dekat lutut. Kalau korang dengar bunyi pop masa mula-mula sakit, bahaya tu. Mungkin ada koyak pada ligamen atau kecederaan pada tulang rawan. Kalau ada rasa lutut longgar ataupun tak stabil bila berjalan, itu adalah amaran besar yang mungkin korang mengalami kecederaan yang serius. Memang ada sakit lutut yang dengan rehat saja boleh sembuh. Tapi kalau ada bengkak, bunyi pop ataupun rasa lutut terlonggar, jangan tunggu lagi. So, cepatlah jumpa dengan doktor anda. Stay informed, stay healthy.首先，第一，注射疫苗。疫苗是最重要的方法来预防传染病，特别是蚊症，因为蚊子通常都会在雨季的时候更容易繁殖。第二，也要注意食物的安全，确保不要吃被污水污染过的食物，而且也要确保食物要煮熟了才食用。第三，就是要保持清洁，要确保常常用肥皂洗手，而且不要玩水灾里的污水。离开灾区后也一定要冲凉。第四，就是要保持环境的卫生，要确保垃圾不要乱丢，水沟也不要阻塞。洪水季节，记得健康至关重要，保护好自己，照顾好家人，也要把这个讯息传达出去哦。Stay informed, stay healthy. Thinking of cutting back on caffeine? Careful, if you quit too fast, you might get withdrawal, headache, fatigue, crankiness. But don't worry, here how's to make it easier. First, track your caffeine. Coffee, soda, energy drinks, even snacks and medications can sneak caffeine in. Always check labels. But don't quit one shot. Reduce bit by bit. Smaller cups, one less soda, or avoid caffeine late in the day. Don't worry, this is just a plain water. So go for decaf coffee or herbal teas. Most taste just as good and way easier for your system. Love tea? Brew it for a shorter time to reduce caffeine. Easy hack, same flavor. So cutting back on caffeine doesn't have to be painful. Do it slowly, make swap and listen to your body. Stay informed, stay healthy. Ramai lelaki yang terkejut bila perasan tesis sebelah lebih besar. Jangan panik dulu, boleh jadi normal, boleh jadi bahaya. Kalau beza saiz kecil atau satu tesis tergantung lebih rendah, itu normal. Memang ramai lelaki yang alami benda ini. Kalau beza saiz terlalu ketara, sakit, berat atau bengkak, itu bukan normal lagi. Antaranya yang boleh jadi varikosil, salur darah yang bengkak, hidrosil, cecair yang terkumpul, jangkitan kuman, tumor testis. Jarang berlaku, tapi ini sangat-sangat serius. Jangan tunggu. Kalau ada perubahan yang pelik, jumpa doktor anda segera. Pemeriksaan awal boleh elakkan komplikasi. Tesis besar sebelah tak selalunya bahaya, tapi jangan ambil mudah. Lebih cepat periksa, lebih cepat kita rawat. Stay informed, stay healthy. Nak besar, nak kuat, nak tahan lama, inilah yang pasien saya selalu minta bila datang di klinik. Sebelum apa-apa, performance mestilah kena check dulu. Kalau alat sulit anda tak boleh nak naik, besar pun tak guna juga. Kalau alat sulit anda boleh naik tetapi tidak mengeras ataupun kurang tahan lama, ini tanda adalah masalah mati pucuk ataupun erectile dysfunction. Masalah ini boleh dirawat dengan shockwave therapy untuk kita bantu kembalikan kepada normal. Kalau semua permasalahan okey dan anda terasa untuk menambahkan saiz alat sulit anda, kita ada power fill atau air filler untuk bantu alat sulit anda untuk kelihatan lebih firm dan juga lebih berjalan. Setiap apa pun permasalahannya, jangan malu untuk jumpa doktor untuk konsultasi. Stay informed, stay healthy. Skipping foreplay? Big mistake. I'm Dr. Liu from He Medical Clinic, Bangsar. Foreplay is everything before intercourse. That includes kissing, touching, cuddling, talking, all the good stuff. It warms up the body, increasing blood flow, arousal, lubrication, that makes
more comfortable. Foreplay isn't just physical, it builds intimacy, reduces stress, and also help with premature ejaculation. And remember, sometimes foreplay doesn't have to be leading to intercourse. Sometimes it can be the main event. So next time, don't rush. Foreplay can turn meh into amazing. Stay informed, stay healthy. 大家有没有发现，有时候射出来的是白色的，有时候是偏黄的，有时候甚至有点透明的？别紧张，其实这些都和你的身体状况有关。其实月经的颜色会随着时间和身体状况的变化而改变，这是很正常的。一般上，月经的颜色是白色或略灰白色，代表一切是正常。有时当太久没射或有少量的尿液混入时，月经的颜色呢会变成稍微偏黄，有时可能会发现精子比较透明偏稀，这代表射得太频率，精子浓度比较偏低。这时可以放慢一点，让身体补充库存哦。但当精液是带红色或棕色时，你就要小心了，因为这代表精液里面混有一些血液，都需要尽快检查。精液颜色偶尔变化是没有问题，但要是持续异常或伴随疼痛的话，那就要尽快找医生了解情况。关注这些小细节，才能让你更加了解自己的身体健康，掌握您的健康从知识开始。